Mencari lampu untuk self defense, kau cuba tengok model ni. Wulkos TD11. Aku rasa tak berapa tebal, nak bawa hari-hari pun okey. Sama sekali bahagian depan lampu dia ni, bevel dia ni bukan main lagi gaya tajam-tajam kan. Main switch, second switch. Kita buka je pada bahagian tactical dia ni. Keadaan sekarang, main switch half press, main switch full press, dan paling jahat sekali, selipkan jari terus pergi ke bahagian second switch, stroke. Kena dekat mata, sasau. Pada skrin dia ni, dia tunjukkan lumen berapa kita pakai, berapa minit yang tinggal dan berapa persen bateri yang tinggal. Membuatkan dia ni lebih menarik adalah lampu yang ada dekat tepi ni. Lampu jenis floodlight yang boleh menerangi suasana untuk turbo, double tap, tu dia 350 lumen. Okey je kan? Selain pada ada RGB yang boleh bertukar-tukar warna, kita juga boleh pilih mode lampu yang kita nak dengan cara kita double tap. Dia akan masuk mode pertama dan boleh pergi sampai ada 9 mode. Semestinya benda ni akan mewarna-warnakan lagi kau punya penggunaan. Bentuk agresif tapi function dia banyak. Itu yang kita nak. Waterproof ni pun IPX6 geng. Hujan lebat tak ada hal. Aku agak yakin geng-geng polis mesti suka dengan lampu ni. Pendapat korang macam mana dengan lampu ni? Okey ke tak okey? Letakkan di ruangan komen.